Kenapa KFC, McDonald, Pizza Hut, 100 Plus dan barang Yahudi orang Warok tak minat makan? Tak suci walaupun bismillah. Betulkah minta huraian? Ada kalanya binatang pula, produk-produk makanan orang putih ni haram dengan sebab ada najis. Ada yang haram dengan sebab tidak disembelih. Tetapi ada yang haram dengan sebab lain. Biskut suci, tak ada campur. Tepung, telur, gula. Tapi yang haram beli apabila ulul amri dan ulama mengisytiharkan wajib kita pula. Maka wajib kita pula. Bila kita makan juga tidak haram. Yang haram membeli, iaitu membantu ekonomi. Jadi haram ni kena tengok. Ada haram makan, tak haram beli. Tak, ada haram beli dan haram makan. Ada benda yang tak beli pun haram juga kalau tengok. Jadi kena mengaji molek. Jadi ada benda haram dengan sebab daging itu tidak disembelih. Daging lembu tapi tak sembelih, haram. Kita tak boleh beli haram. Ada kala disembelih tetapi kita tak boleh makan. Seperti atas kapal terbang, hamburger. Sembelih kok, tapi ham ni babi. Tak boleh makan. Walau ulama melih tak boleh makan. Jadi banyak sebab haram. Dan kadang-kadang produk ni kerana mereka bantu musuh Islam. Seperti syarikat-syarikat yang memberi jutaan ringgit kepada tentera Israel untuk menakluk dan membunuh orang Palestin. Maka ulama bila dia kata wajib, wajib kita kena pula. Bila dia kata sunat, tak haram, kita tak pula. Faham?